Tak, dalam kereta Pro 2 yang model Advance ni dia ada PSM, blind spot monitor yang cermin apa, kalau ada motor ke kereta kat tepi tu dia akan berkelip-kelip lampu tu, dan ada buzzer, dan juga dia ada RCTA. RCTA ni kegunaan dia untuk keluar parking lah. Itu kalau tak faham pasal RCTA tu, dia akan detect orang lalu lalang tu, saya buat video kemudian. So saya nak tunjuk setting ni dulu. Cara nak on, nak off. Okey, tu vehicle setting. Ni dekat MyV Vehicle setting. Masuk kat situ. Ya, okey. Tu. Pergi dekat bawah tu. PSM dan RCTA. Sebab benda ni orang ingat dia sentiasa on. Sebenarnya tak. Kita boleh off kan kalau tak nak, dan kita boleh on kan. Tapi benda dah ada, on kan je lah. So, kat situ tu. Nampak? Kalau hijau tu, maksudnya tu. PSM, hijau tu on. RCTA tu on. So, kena on kan dulu. Kalau ada setengah customer komplain, kenapa dia punya sensor rosak kan, tak berkelip, tak hidup kan kalau ada motor kat blind spot, kereta kat blind spot. Cuba check setting dia, dah on ke belum? Dapat ke tak dapat tu?